Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan takziah dan juga banyaklah sabar-sabar kepada mereka yang sedang menghadapi dugaan banjir dalam musim terkunjuh ini, dan kita dapat tahu Taifun Senyar pun sedang memasuki pantai barat semenanjung Malaysia, dan baru saja beralih daripada kawasan Shah Alam ini. Saya nampak dia pergi ke arah selatan, dekat Port Dickson, dekat Melaka. Masih lagi hujan berenyai-renyai sampai ke Johor. Cuma satu perkara yang saya nak ingatkan, janganlah ada di antara kita yang menyalahkan takdir, yang selalu cakap ini adalah bencana alam, kerja Tuhan. Jaga-jaga dengan kata-kata tuan-tuan dan puan-puan. Hakikatnya banjir berlaku atas tangan-tangan manusia. Rujuk kepada firman Allah yang menyebut bahawa segala yang baiknya adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruknya adalah atas tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi kita kena fikir bagaimana dan kenapa banjir itu boleh berlaku dekat manusia yang telah diberikan pemikiran yang hebat, mempunyai otak yang cerdas, yang boleh mengorek longkang yang begitu besar, mengelakkan banjir dan segalanya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, banyak tempat yang dinaiki air adalah di kawasan perumahan, yang mana kita tahu mungkin ada masalah saliran air ataupun longkang. Ya, juga berlaku di kawasan-kawasan lembah yang dalam, di mana pengairan juga tidak dilakukan dengan baik. Jadi tidak boleh salahkan hujan yang menimpa bercurah-curah tak henti-henti. Kita perlu tahu bahawa hujan mesti akan ada, dan saliran yang perlu dia buat, sistem pengairan yang kita kena buat, yang boleh mengelakkan daripada banjir. Salah satu contoh yang saya boleh beritahu, sekarang ini dah dinaikkan Bandar Rimbayu, ada Tropicana Aman dekat situ, ada Bandar Rimbayu by IJM, ada 24/7 daripada Gamuda Land, ada Eco World dekat situ. Asalnya tempat itu adalah tempat yang dinamakan sebagai Canal City. Canal City ini nak didirikan sebagai kawasan perumahan yang dikelilingi oleh jalan pengairan yang begitu baik, setaraf Venice lah dekat Italy lebih kurang. Jadi ianya kerana ketamakan manusia nak membina lebih banyak perumahan dekat situ, maka telah cancel projek Canal City itu dan telah digantikan dengan perumahan biasa. Jadi air tak tahu nak bergerak dekat mana, air yang berlimpah daripada Sungai Kelang, air yang memang turun daripada kawasan yang lebih tinggi, dan ia telah menyebabkan banyak banjir di kawasan-kawasan itu, termasuk jalan kebun, termasuk Taman Seri Muda dan kawasan-kawasan di selatan Shah Alam. Di selatan Shah Alam memang banyak, tapi saya alhamdulillah duduk dekat utara Shah Alam, sebab mungkin sistem pengairan yang lebih baik, dan kalau ada pun mungkin di Seksyen 13 kerana ada banyak pembangunan dilakukan. Sekali lagi, ia adalah tindakan tangan-tangan manusia yang buat pembangunan dekat Seksyen 13. Longkang tersumbat atas kerana pasir yang dibuang dan segalanya. Sebab itu kita tak boleh nak salahkan takdir. Jangan sesekali salahkan takdir. Kita perlu lihat pada diri kita, mana yang kita boleh baiki, kita baiki. Wallahualam. Terima kasih.